Siapa sangka dari seorang boxer boleh berubah jadi seorang bodyguard, lepas tu dia jadi pemburu untuk jatuhkan satu organisasi Along sebab kena tindas. Bloodhounds berlatarkan zaman masa COVID-19 dulu, ramai orang yang terkesan dengan virus ni, so ramai orang juga yang buat pinjaman Along untuk keluar daripada masalah. Cerita ni mengisahkan pasal Gyun-Woo dengan Woo Jin. Diorang ni asalnya musuh dekat dalam ring, tapi bila diorang habis je match tu, diorang terus jadi kawan. Si Gyun-Woo ni ada satu cafe, tapi disebabkan zaman COVID ni memang bisnes dia kacau lah, so dia pun ada dapat satu offer untuk buat loan dengan interest yang rendah. Rupa-rupanya kena scam dengan Along. Untuk Gyun-Woo ni tolong mak dia buat keputusan untuk dia pinjam duit dekat ada seorang money lender ni, tapi sebagai balasan dia kena kerja sebagai bodyguard untuk cucu kepada orang yang bagi pinjam duit ni lah. Cucu money lender ni pula tengah buat satu misi secara senyap untuk jatuhkan sindiket Along yang scam orang. Mula-mula Gyun-Woo dengan Woo Jin ni ikut je lah atas arahan majikan, tapi lama-lama diorang pun memang betul-betul dah geram. Lepas tu diorang pun decide untuk sama-sama jatuhkan sindiket Along tu. Untuk cerita ni yang paling aku suka, dia punya fighting scene tu memang padu. Dia punya hand to hand combat tu memang power gila. Lepas tu dengan gaya boxer diorang yang memang real gila, so setiap kali diorang ayunkan tumbukan tu memang kau rasa lah impact dia. Dan lagi satu, story dia pun best. Diorang ni asalnya nak jatuhkan organisasi Along tu sebab kena tindas, end up bertukar jadi dendam. Yang paling penting, ending dia memang sumpah aku puas hati. Lepas tu dengan final fight dia tu memang satisfying gila. Lepas tu cara diorang kalahkan Along tu pun memang puas. Kalau korang suka cerita action yang grounded and boring nak tengok tembak sana sini, korang layan cerita ni ada dekat Netflix.